Allah tahu apa kerja dia tahu. Yang korang ni apa? Jadi sampah dunia. Dah lah, tak nak makan belah lah. Ni masuk Islam sebab nak tarik perangai Melayu je lah ni. Ya, tu aku tengok kat video viral tu. Ini Cina, halal tu. Alah bro, macam lah kita tak tahu. Orang niaga zaman sekarang ni bukan boleh percaya sangat. Sekarang ni zaman konten. Solat pun boleh buat konten. Itulah, biasalah. Konten kan, lapar view. Oi, korang ni jadi apa? Netizen terhormat. Tak ada kerja lain. Nak cari viewer juga kan? Amboi, bukan main nak viral-viral lah orang Allah tahu apa kerja dia tahu. Yang korang ni apa? Jadi sampah dunia. Dah lah, tak nak makan belah lah. Hal. Assalamualaikum. Salam, Kak. Assalamualaikum. Salam. Awak ni? Ni budak-budak ni tak ada kerja lain duk mengata kutuk asing ni. Salam, Pak Long. Sing, manusia ni macam-macam. Ada yang dengki tengok kita ni nak berjaya. Hang tak payah risau. Allah ada. Hang teruskan usaha hang ni. Jangan duk simpan dalam hati. Sing, tak payah duk ambil tahu lah. Hang tahu tak? Kak Wani ni, pasal gerai hang ni lah Kak Wani tambah rezeki. Lepas tu kalau tak main makan kat sini sehari, tak tahulah rasa apa. Ni, Kak Wani pergi dulu nah. Terima kasih nah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing, hang dah bagi tahu kat keluarga hang pasal ni? Belum, Pak Long. Saya takut sakitkan hati ayah. Dia dah tua. Tak apa. Hang jangan takut. Hang dah pilih jalan Allah. Nanti Allah akan tunjuk hang jalan keluar. Hang kena banyak bersabar. Hang kena banyak berusaha. Dan yang penting sekali, hang kena bagi tahu kat ayah hang. Yang Islam ni tak pernah nak pisahkan antara anak dan ayah dia. InsyaAllah, Pak Long. Okey. Ni. Hari ni aku tak mau makan mi. Hang buat aku mushroom Sup. mushroom soup. Yang macam Wani duk makan, aku tengok teringin nak makan pula macam sedap. Baik. Buat satu untuk aku nak. Saya dah dulu. Okey, baik. Video solat aku dah viral.